Penyediaan manuk tuai perpat. Okey, manuk tu daripada manuk yang dah pencen dan dipanggang. Lepas dia dah selesai dipanggang, dicincang pula kecil-kecil. Okey, cara penyediaannya, mula-mula masukkanlah garam dan ajinomoto. Lepas dia gaulkan. Lepas dia masukkan pula daun kucai yang dipotong kecil-kecil. Gaulkan sehingga sebati. Masukkan pula bawang besar, bawang merah, bawang putih. Ada cabai, masukkan cabai. Gaulkan. Untuk